Okay, belajar betul-betul. MRS saya nombor 1. Asas pada kemajuan sebuah negara itu bermula daripada generasi muda. Harapan saya di mana sahaja MRSM berdiri, di situlah lahirnya generasi yang bukan sekadar cemerlang di dalam akademik tetapi teguh nilai, tinggi sahsiah dan jelas tanggungjawabnya untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara kita. Saudara-saudari, untuk memastikan MRSM terus kekal cemerlang, kita perlu bergerak dengan strategi yang jelas dan konsisten. Kecemerlangan yang kita capai hari ini tidak boleh dijadikan titik dalam zon selesa. Oleh sebab itu, saya yakin dengan kesepaduan komitmen semua pihak di peringkat pentadbir yang memimpin, guru yang mendidik dengan jiwa yang penuh dengan keikhlasan, dan para ibu bapa yang mendoakan tanpa henti, serta pelajar yang gigih berusaha, insya-Allah MRSM akan terus melakar kecemerlangan dan berdiri teguh serta megah sebagai institusi pendidikan yang unggul dan berdaya saing.